Rasulullah SAW pernah bersabda, dia gunakan agama untuk kesenangan. Cik Chong suka yang baby face. Saya hanya takut pada Allah. Buku ni Ustazah punya kan? taklah. Rahsianya mungkin akan terbongkar. Kena juga buat sesuatu untuk singkirkan Imam Bukhari. Imam Instant Ustazah Scammer di Astro Sensasi. Kali ini aku tak dapat bersama dengan korang. Suatu kejutan. Itu adalah cabaran yang pertama. Kali ini kita sangat mengisik. Siapakah yang bertuah? Jom lah, saya dah buat beg. Destinasi baharu. Cabaran baharu. Terima kasih. Travel lawak projek Bapak-Bapak musim baharu. Jumaat 9 malam. Indahnya lain macam bersama Astro Warna. Cantiknya. Sitkom terbaru dari Sepatu di hari Sabtu. Bersama rakan komedi yang padu. Hati tu. Oi. Saya tak pandai lupa. Oh, maknanya kau ada peluang lah. Kalau boleh, jangan singgah, menetaplah. Sepatu Renew setiap Sabtu 9 malam. Indahnya lain macam di Astro Warna. Kau boleh tak bezakan antara kehidupan realiti dengan fantasi? Tahu tak? Kau jadi motor. Nak borak magic pula. Saya datang atas jemputan sepupu awak, Femi, untuk conik awak. Yang penting, awak jangan jerit. Indahnya lain macam bila tengok filem dan telemovie Syafiq Kyle. Setiap Jumaat 10 malam. Pastinya sensasi di sini. Keseronokan baru bermula. Sudah kahwin kah belum? Aksi mereka pasti buat anda terhibur. Macam bau keluar kelak, Barang. Mana boleh? Aku nak buat alternator buah banjir tak. Seri Fairy Mart. Barulah meriah lain macam di Astro Warna. Ini ayah kenal ni. Surprise. Kecoh betul beraya dengan sepatu. Meriah bersama rakan selebriti yang power. Kenapa orang Tintin dipanggil bersara? Sebab yang bersama tu kita. Sepatu reunion kecoh beraya. Meriah lain macam di Astro Warna. Asam Munas. Like a chance to clear your hutang in the ring. Aku cuma nak sama keluarga aku. Aku nyari adik aku. Kau rasa kau kuat sangat nak lawan seorang-seorang? Nak jadi anak dara tua. Tapi juga pilihan aku. Kau nak berlakon? Apa kata kau berlakon jadi girlfriend aku? Saya Mak Elamo. Siapa ni? Aduh, nak bunuh aku. Raya ini, meriah lain macam dengan Astro Sensasi.